Pernah tak rasa susah tapi masih ada cita-cita besar? Itulah kisah Imam Syafi'i masa kecil. Dilahirkan di Gaza pada tahun 767 Masihi. Beliau yatim sejak bayi. Ibunya bawa beliau ke Mekah demi ilmu. Umur 7 tahun dah hafal Al-Quran. Tapi Imam Syafi'i tak berhenti di situ. Beliau mengembara ke Madinah, berguru dengan Imam Malik ke Iraq, bertemu murid Imam Abu Hanifah dan akhirnya ke Mesir. Di situlah beliau susun pemikiran hebat yang seimbangkan dalil dan logik, lalu hasilkan kitab agung Al-Risalah. Dari ilmu dan pengalaman itu lahir mazhab Syafi'i yang kini jadi pegangan majoriti umat Islam di Malaysia, Indonesia dan beberapa negara lain. Walaupun beliau wafat pada tahun 820 Masihi di Mesir, ilmunya tetap hidup. Bayangkan, dari anak yatim yang serba kekurangan, jadi salah seorang tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Hebat kan?